Okey, kan video kali ni aku nak tunjukkan, nak kongsi macam mana nak bersihkan kolam kalau jadi macam ni. Yang hijau ni lumut habis dah kan nak buang air kan, jadi sayanglah pak air. Air ni banyak ni 1500 galon. Banyak lah, jadi dia ada kaedah dia lah untuk nak cuci macam mana. Pertamanya kena ada pump ni, pump filter untuk kolam. Lepas tu kena ada klorin, and then kena ada cleaning kit lah untuk pool. Ini jom tengok aku tunjuk pada awak. Okey, ini aku menggunakan ni klorin kalsium hyplo 70%. Yang ni. Ni bekas aku ni untuk kacau ni lah. Sebut klorin. Kalau kolam dah jadi macam tu, perlu dalam 3 skop ni. Skop ni dia bagi sekali lah. Bismillah. Buat bau klorin ni. Okay, sekarang ni aku akan campurkan air. Aku kucau. Jadi, buat apa? Oh, dekat nanti kena nanti. Nak tengok. Lepas tu aku akan tuang je lah. Tu je. Dia ada air white. Pastikan rata Jangan tak setepak je, kena ratakan satu kolam ni. Buat tawah lah orang kata. Lambatnya. Mami nak tu lagi. Awak pakai tak ada marshmallow. Okey, apabila dah siap tabur semua tu, aku akan onkan pump ni. Aku akan buat dia run sehingga 24 jam. Biarkan dia tapis. Nanti baru boleh kita buat step seterusnya. Maknanya esok baru boleh sambung balik untuk proses kita apa tu lah? Sentar bukan sentar. Mana kita apa? Cuci lantai esok baru boleh aku cuci lantai bawah ni supaya hilang lumut-lumut warna hijau tu. Sebab klorin ni dia menjadi asbab untuk membunuh bakteria jel semua tu lah. Lepas tu baru boleh kita clean kan. Tunggu esok. Okey, ni dah cukup 12 jam daripada semalam tu kan. Aku dah letak klorin dalam air. Yang air tu masa tu air dah jadi hijau kotor, berlumut sekali. Kalau kamu tengok dah 12 jam. Alhamdulillah, dah jenis dah. Sekarang ni aku nak cuci sikit di dasar dia tu. Dan insya-Allah boleh mandi balik lah. Okey, umur ni alat cuci dia. Panggil dia cleaning kit. Yang ni untuk berus dasar kolam. Ni aku akan berus. Aku akan orang kata dah istilah dia panggil gonyoh kat dasar tu.
Okey, kalau awak tengok kan, dia punya wayar ni kan, mesti awak mesti tanya kan, apa wayar tu kan. Wayar ni, kalau pasang, dekat bawah tapak beras ni, dia ada lubang. Jadi bila awak dah, orang kata dah, sampuk dah, gonyoh di dasar kolam ni, dia akan melalui ni. Maknanya kotoran dia akan masuk dalam tube ni, dia akan masuk ke filter, keluar balik. Maknanya double filter. Dekat punya penyapu ni dah ada filter. Lepas tu filter sekali lagi di full filter tu. InsyaAllah lagi bersih lah. Kalau awak tengok, sini ada kotor-kotoran, nampak tak? Ada kumbang mati macam-macam, nampak tak? Dia nak tapis ni pula. Sekejap. Okey awak semua, aku dah siap dah cuci semua di dasar kolam pun dah. Di permukaan semua ni pun dah. Kalau awak tengok ya, dah bersih dah, alhamdulillah. Jadi dah anakku dah boleh mandi dah. Boleh mandi. Masuk. Tangga tu masuk. Okey. Okey, kalau awak rasa video aku ni bermanfaat, jadi support lah aku sikit dengan cara subscribe aku punya channel, like, komen kalau ada sebarang pertanyaan, dan share video aku. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.